saya sangat gembira dapat bersama Majlis Peluncuran Prime ataupun sistem komunikasi radio dan persebaran gerak. Ini merupakan usaha pihak MCMC bantu agensi termasuk NAPA bagi memastikan di kawasan-kawasan lokasi bencana aspek komunikasi dapat terus kita teruskan dengan baik, bukan hanya untuk para petugas tapi juga untuk bangsa ataupun mereka yang ingin diselamatkan. Kenderaan Prime dan kemudahan Prime ini telah dibangunkan pada kos RM1 juta satu unit dan 3 akan disediakan, satu di Semenanjung, satu di Sabah dan satu di Sarawak. Dan kita akan sediakan bukan hanya untuk tujuan penggunaan bagi agensi-agensi penyelamat masuk NAPA, tapi juga akan dimanfaatkan oleh Pusat Sebaran Maklumat Nasional ataupun NADI bagi tujuan menyantuni komuniti di kawasan-kawasan terpencil dan tidak ada jadi saya amat mengagumkan usaha ini dan saya harap MCMC boleh bekerjasama dengan semua agensi termasuk NAPA bagi memastikan peralatan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya, terutama waktu bencana ataupun kecemasan.